Start. Ya. Ya, senang. Dia bukan masalah senang, dia masalah flow proses tu. Okey lah. Saya okey dengan benda ni. Tapi saya tak suka decide benda ni seorang-seorang. Okey, faham. Semua benda kena ada decide dengan partner ataupun dengan tu. Saya agree with itu. But nak tahu decide yang macam mana yang you buat? Oh, okey. Saya nak decide sama ada yang tadi yuran tadi 350,000 kan? Okey. Saya nak check lah sama ada perlu tambah ke ataupun okey dengan 350,000 tu. Okay. So what's your budget? Bajet saya dalam 300. Oh, itu tak bukanlah isu pasal harga. Hmm. Isu pasal benefit yang you dapat. Betul. Okay. Betul. So, Saya discuss. instead of 300 dapat 350,000, you agree tak tanpa perlu discussion tu? Oh, maksudnya kalau dapat 350,000 dengan harga 300, perlu tak saya discuss lagi? Boleh proceed tu kalau gitu. Okay. Kalau 300,000 boleh dapat ke? Yes, boleh dapat. Okay. So, boleh keluarkan IC dan kredikat untuk kita submit. Alright. Betul. Alright. So, bukannya the way kita nak assess the way dia handle the objection, tapi kita nak check flow dia. Okay? Alright.